Katanya Sayyidina Aisyah, ni isteri Rasulullah. Maka Rasulullah ni Sayyidina Aisyah ni banyak tengoklah. Mungkin Sayyidina Rasulullah tidur dengan dia. Maka ada hadis-hadis sahabat tak boleh nak riwayat secara hadis berlaku dalam rumah. Biasa-biasa isteri Rasulullah saja yang nampak perbuatan Rasulullah. Salah satunya ketika nak tidur. Maka Rasulullah ni bukan jenis pergi tidur rata, tak. Dia tidur di rumah dia. Maka sahabat isteri saja yang nampak lagu mana cara tidur Rasulullah. Katanya Sayyidina Aisyah, Rasulullah apabila nak tidur, dia duduk atas lembek dia, maka dia setiap malam dia himpun ke dua tapak tangan dia, tipu gini. Himpun gini nah. Himpun gini. Fanafasa fihima. Ni. Banyak riwayat. Ada riwayat ni dia siuk dulu. Tu cara siuk dia nah. Jangan siuk lagu ni. Jangan siuk lagu ni. Kau sedap setan dengar. Oh sejuknya. Jangan siuk lagu ni dah. Siuk dia ludah yang tidak mengeluarkan air liur. Cara dia gini. Nampak tak cara? Kau tak nampak? Nampak tak cara dia? Jangan siuk kali ni. Jangan siuk. Jangan siuk lagu tu. Ya buat jing ni jangan siuk lagu tu. Jadi sedap pula dia. Oh berangi malak. Ya kena siuk macam ludah tapi jangan tubik air liur. Gitu. Jangan tubik air liur dah. Dalam hadis ni dia siuk dulu. Ada riwayat baca dulu baru siuk. Tapi dalam hadis ni siuk dulu. Jadi boleh nak buat belaka dua cara. Nak siuk dulu pun boleh, nak baca dulu pun boleh. Gapo dia? Maka dia baca padanya qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas pada tu siuk dah. Siuk. Ada kata siuk dulu baru baca. Lepas pada tu maka dia menyapu ke dengan dua tangan saat ni apa yang mampu dia sapu daripada jasad dia. Dimulai dengan kepala. Gini tengok tengok kita buat ni. Gini. Siuk 3 kali tok muka dulu. Tok muka okey tengok sapu ni. Jangan akak tangan jangan akak tangan. Jangan akak tangan. Tengok ni. Dan sebelah depan wa muqbila, benda yang sebelah depan daripada jasad dia. Ikutlah patut mai ikut belakang pula. Okey, baru tolak ke kaki. Muka dulu, lepas tu sebelah depan jasad. Nampak, mari tarik ke belakang gini. Okey, baru tarik ke bawah kaki. Itu cara hak Rasulullah buat sebanyak 3 kali buat lagu tu. Buat 3 kali gitu. Buat 3 kali. Barulah tak ada hatu. Ni tidur ngigau, tidur hatu.